Oh, ni boleh buat berapa bagi air dulu? Bukan air. Sana tu. Air tak ada masalah. Sana tu. Ribet je ke? 8,000. 8,000. Beg kat situ. Beg. Tengok. Lah ni apa tengok Zat? Kang sini apa tengok. Aku ni sakit. Tangan macam ni duk pegang. Aku nak pergi toilet hulu gila. Beg dekat situ. B. Beg dekat situ. Dia sayang I kan? Aku panggil Hamai, teman aku suruh masak. Tolong mana menusuk aku pula. Mana? Beg apa? Tak ada sini. I kentut busuk tau. Tak boleh macam ni. Loh, tak ada apa lah. Comel je. Comel je. Buruk. Muka I buruk. Nice, B. Panas. Mau. Minum lah. Awak cantik kalau minum nak kena tunjuk. Dia kalau perempuan cantik kena tunjuk minum macam mana. Cantik je. Makan tauge. Perempuan cantik selalu makan tauge macam ni lah. Ni dia cakap. Nampak? Kenapa you suka burukkan orang? Buruk ke apa? Memang muka macam tu. Jangan jubuk aku. Nampak? Ni lah orang bagi ni. Nampak ni? Nampak? Ni buah apa? Apa nama buah ni? Nampak buah ni warna hitam? Allah, terpeak dah. Buka sangat. Ni buah apa dah? Awak dah tak? Tak lah. PLUM tu belum? Pelam. Takkan pelam kot. Blueberry. Apa ni? Aku pun tak tahu. Terima kasih yang memberi ni 80 Shelly Datin Natasha Angelina Angelini. Apa nama? Angeline Fazlina Tommy. Anggur tu Yum. Betul ni anggur ni apa? Ni apple saya tahu. Ni orange. Ni bunga apa tau? Bunga betul sih. Tenaga hilangkah keluh kesahmu, tak berbincang tak karena apa kebang, tidak khayalan tentang masa depan. Saya kot dunia pasti. Buat minta maaf tadi. You cakap apa tadi? You cakap apa? Belum buat apa. You cakap apa tadi? You cakap apa? Bo apa? You cakap apa tadi? You cakap apa tadi? Bo? Tak ada cakap bo. Apa? Tak ada mana? Dia cakap apa tadi? Sebab dia cakap apa tadi? Ada cakap apa? Dia cakap apa? Ada. Tak, dia tengok. Dia cakap apa? Dia cakap apa tadi? I cakap I love. Dia cakap you cakap bodoh. Sekali minta maaf. Tu. You tengok semua cakap. Bila I cakap Tu, bodoh? nampak? Cepat minta maaf. Tak payah. You minta maaf sekarang. Sekarang minta maaf. Sorry baby. Sorry no. Melayu. I minta maaf Minta maaf. baby. You nak makan buah? I ambil buah kat you, okay? Nak makan buah apa? Nak cuci dulu. Nak cuci?
Nak buah. Okey, kalau nanti I mau kahwin, I mau buah dada pun you kena cuci tau. Kamu buah dada. Buah dada. Aduh. Dosa. Dosa. Macam mana buka setelah ni? You nak buah apa? Itulah. Ni. Ni. Oh, English only ya? Blueberry. Blueberry only ya? Yes. Oh. I want to go to Switzerland. Oh. Nanti ada orang biar rambut sudah tengah Switzerland dia. Tak? Orang sakit kena ambil buah. Bagi kat orang tak sakit. Lagi nak buah apa lagi? Mana-mana semua nak Ni tahu. tahu. You nak buah apa lagi? Mana-mana semua buah nak cuci. Hah? Mana-mana buah semua nak kena cuci. Hah? 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 Apa? Tulis. Banana. Mana ada banana kat sini? Berak. Hah? Berak. Berak. Senang berak. Oh, banana masuk pungkok. Bukan. Habis tu? Itu bukan I, itu you dengan Tu ni. Pungkok hang. Merepek lah ni. tadi dia bagi tu papaya mah. Semalam. Sabar. Lagi nak buah apa lagi? Patu mana? Apa dia? Ni, set tak dalam ni. Dia macam mana orang sakit. Macam nak bersalin tu. Mana buah? Tolong angkat ni, Sat. Tolong ambil ni, Sat. Aku yang sakit. Aku invite diri aku main masuk hospital. Bukan, you kan salah satu boyfriend yang baru. You sayang girlfriend. You kasih sayang. You sayang orang. Jika tidak hari ini, ku buka buah bagi I. Buka lah basement tu. Bukan apa pun. Kalau nanti orang ketawa I. I introvert. Waktu masih kejut aku ingat orang panggil hi pula. Masuk pintu tak ada apa hi dah. Get more, pay less. Two Talk Epic Plus 35. Ni buah apa ni? What brand? Tit. Cik, Value. Dia pun macam ada spray tau. Jadi warna ni. Itu apa? Cherry. Cherry? Cherry. Buah cherry. Cherry. First time yang makan buah ni. Ha? Mahal. Mahal? Cherry mahal. I tak bisa makan buah ni. Nampak? Dia ada batang punya. Batang? Bukan, dia ada atas ada cherry. Atas panggil apa dia? Lepas tu dia sudah buang tu. Panggil apa? Tangkai? Sebab dia gantung punya. Ini cherry. You tahu? Gantung Dua pula. macam ni. Tadi batang. Cherry. Ni gantung pula. You faham? Cherry ya. Atas kan ada Oh, batang lah. batang. Tangkai. Sian anak aku nanti macam mana mak dia. Lain cakap lepak dia cakap lain. Tangkai lah. Batang apa? Tangkai lah. Oh, tangkai satu. Cherry dua.
Dah lah satu-satu oh. Dah lah satu-satu. Ini lagu I sedih oh. I dengar ni lagu masa saya orang sakitkan hati I. Orang sakitkan hati I. Yalah. Life is so dan ku carikan tahu. Nyanyi pun tak betul. Ha? Nyanyi pun tak betul. Cari. Nah. Buah apa ni? Cherry lah, mari sampai sini. Betul meh? Cherry lah. Jangan robek tak cuci lagi. Cherry. Tapi ni kena cuci lah ni. Dia ada ubat tau rasa ni. Dia Ini bagi. memang kena cuci. Tapi ada masuk dah 2-3 biji dalam perut. Apalah you sudah ini potong lah. Lagi nak buah apa lagi? Dah. Cukup ah. Cukup. Bersyukur alhamdulillah. Tunggu nanti kahwin okey? I bagi buah kat you ni. Nanti I nak dapat balik buah tau. Boleh? Apa buah? I mau buah lah nanti. Carikan kau kenangan. Saya basuh okey? But rapper tu I tak nampak komen. I baca komen sah. I cakap pandai-pandai dia. Kalau dia tak demam, I mesti tak ada kat sini. Boleh? Alright. Ay, tadi kan dia. Boleh. Kak, ay, tolong. Ada semua boleh. Ay, tolong. Ay, punya perpan. Buat apa? Ada. Sini. Sini saya ada apa? Tak apa, tak apa. Dia tinggalkan ayah. Dia tinggalkan ayah. Tak tahu dia pergi mana dah. Yalah, dia pandai-pandai lah. Siapa? Pun dia dah. Nanti dia tunggu dia. Nurse cantik panggil dia ya. Cantik tak guna. Cantik tak guna punya. Tunggu dia balik sini. Kan cantik guna. Masa nampak apa first insight. Sebenarnya sebelum dia apa sakit, dah sudah sakit. Cuma saya tak ada post apa. Faham? I makan banyak Panado. Lepas tu mana-mana tang siap lagi. Siap lagi tahu apa letak gambar ketua apa jaga bumi sat. Sebab kita memang gaduh. Kita memang gaduh dah lama dah. Bukan influenza. First dia demam. I bawa dia pergi mana? Klinik dulu. Tak mau pi. I cakap cepat lah nak balik dah. Tak mau turun. Berapa? Dua
klinik. Tak mau turun. 2, ketiga baru dia turun tau. Ya, lagi cucuk. Tak mau pi. Merajuk lah. Last, I bawa dia balik rumah dah. I pergi meeting. Lepas tu meeting, I call dia, okay, kalau okay, I nak terus balik dah. Mana-mana tau. Lagi panas, dia cakap tak boleh tahan. Thank you. Tak boleh tahan. Lepas tu I call Syami. Dengan Syami teman I bawa dia pergi my hospital. Lepas tu masa tu sudah pukul berapa dah? Pagi 6. Dia nak manja, tapi dia tak mau mengaku. I bawa dia pergi. Phone I. Lepas tu I cakap, kenapa tak mau text I? Masa you masa tu dia demam. Dia cakap nak nampak keras mah. Tapi dia ingin nak saya macam tanya dia okey ke. Lepas tu I tengok kita lama dah. 2 minggu dah. Dah ada 2 minggu dah. Lelaki memang macam tu. Wah, masam. Bukan influenza. Masa tu dia panas, demam sampai 38.7. Dah terkejut dah sebab I takut. Sudah cuci dah. I takut sangat. Apa? Saya nak cakap pula. Dia ingat kita duduk dua-dua dalam bilik ni. Padahal Syamin molek dah. Agak-agak Ikut ramai lah. Sekarang lah. Apa tu? Makan dulu. Ya. Duduk saya kita clear dekat I nak. Saya nak masuk. Saya nak cakap. Saya nak cakap. Sekarang. Masa aku Dia tak mau reissue, I pun tak mau reissue lah. Sebab I tahu I punya budak ada ni. Budak I sambil kita pun faham. Kita memang faham. Tiba-tiba dia Makan. Yang mau ikut prosedur. Kita ikut prosedur dia. Makan buah. I mau keluar. inform dulu. Ya, info doktor I mau dicas. I tak mau problem. I bayar tau. Ini kita duduk sekali. Bodoh. Tak ada biar. Nak desain. Habis tahu lah. Agak-agak lah nak tidur sekali. Bukan kat sini. Kalau nak tidur bukan aku nak tidur kat sini dah. Tapi kereta I tak boleh keluar tau. Panggil dia baru ambil. Yang kuat kecil lah. Wah, masam. I simpan barang lah. You call back. Ambil Syami punya barang tu. Syami nak main belik. Tak payah buat makan. Apa tu?
Dia tegak dia tengok dalam live. Tengok dalam live. Lepas tu dia tengok dalam live. Tengok dalam live. Kita pun tak bodoh nak buat kerja jahat buat live. Jangan lama baik hospital. Okay. Baru nak happy ending, relax tak ada apa isu. Awak ni tak angkat call Min. Tiba-tiba dia gelemai lah. Bukan, atau movie pun tak jadi tengok. Tak ada apa dah kan. Dia buat di style keluar. Tapi kalau tak Tak apa, tinggal lah. Buang lah dah. Nak buat apa bang? Buang lah. Boleh buang tak? Dia ambil gos. Buang semua, dia tak mahu dah. Biar. Bukan nurse tadi tau. Bukan nurse, nurse tak ada apa. Bukan saya, bukan. Nurse tak ada, nurse. Bukan saya. Bukan nurse tak ada apa pun. Minta Nurse maaf. okey je. Buang. Tak ada apa pun. Bukan kami tiga, bukan kami duduk orang. Masalahnya bukannya pintu kunci ke apa. Agak-agak lah. Kalau orang nak roman, orang tak duduk dalam bilik lah. Apa? Agak-agak lah. Roman biar aku check in hotel. Nak roman lah ni, buka-buka pintu kena duduk roman lah. Tua lah. Macam okey ah. Kami pergi happy dah. Saya ambil gos. Semalam kan saya cakap punya pasal tak mau tahu, tak mau tahu. Dah sembuh lah. Agak-agak nak buat apa-apa pun takkan lah. Nak buat dekat sini tak padan lah. Nak jahat pun kau orang jahat kat sini. Kau duduk betul. Kena sakit, tambah lagi sakit.
Memang guard semua kena ikut kali apa tadi? Ya, aku tak tahu weh. Tak tahu tiba-tiba mana. Semua berpegang. Kau kan Jais main ni. Bodoh. Jais. Tak ada. Tekan Zat. Ni Jais main kali. Boleh kahwin terus. Kalau kantu ya. Zat banyak darah. Tak apa. Kena tukar lagi. Baju komen. 16,000 tengok kau. Lepas tu tadi aku tengok diorang bilang apa tau. Nurse tadi kah lo gelap masa depan aku. Bukan. Bukan. Nurse ni okey. Bukan. Okay, tekan dulu sini 2 minit ah. Sini. Sekejap. Pasal nurse ni semua nak kena buat kerja lewat. Tak tahu nak kata tapi macam tu lah. So nanti bila you punya relative main, you have to go to the counter for discharge process kan? So, Kan nak kena pergi counter? nanti. So yang ni kau punya chest x-ray, yang ni blood test, CD, semua kita simpan dalam ni. Okey. Appointment Dr. Wong Kaceng, Pagi nanti 20 hari bulan, esok hari ni lah, pagi. pagi ke petang you main Ha, kejap. mana-mana Office Tak saja. main dah hang. Kami bagi saja ha. Okey. So kami letak sini. Lepas tu nak minta sign yang cabut jarum tu sekali dengan discharge. proses. Ini untuk discharge. And lastly here. Nanti pergi go to ground floor admission counter for proceed discharge. Alright. Okay. Then no medication for doctor. That's why doctor say appointment tomorrow only. Alright. Yeah. Okay. Settle saya boleh discuss pula. Discuss pula. Boleh. Itu saja. Alright. Korang tak? Nak bawa ni tak? Aku dah. Tak, saya panggil budak yang ambil dah. Tak apa, tak Rashid pun, tak apa. Ya. Okey. Sorry tau. Tak apa. Daripada side kami Tak ada apa. ini pukul 1 pagi. Sorry tau. Tak apa. Nanti mana tahu pergi kedai kan dapat diskon je lah. Okay. Okey, baik. Tak angkat. Ya. Bagi orang ni. Angkat cakap dah mudah. Perasaan balik dah. Dia lepas sebab kita tengok line ni, lepas cakap kita tidur, kita duduk 2 orang. Sebab Syamin duduk main tu, kita tak tunjuk pun muka Syamin. Bukan lah. Ha? Tak. Bukan nak cakap menu. Tak tanya. Sakit tu tak rasa. Aku tu dia kata nampak lapar. Dia nampak benda lain. Tu kalau Syamin duduk kat bawah meja pun, dia cakap berdua kok. Mana Syamin pada tadi duduk dengan kita. Dia balik set je.
Lepas main duduk air main. Ha? Duduk air main. Main. Bilik apa ni? Tahu. Oh, okey. Bilik. Saman. Ni nampak. Nak tengok movie terus tak syok. Haram tu. You punya baju, you punya barang tak tepi dah. Ha? Kak tunggu depan main bit, angkat barang kita. Tunggu sekejap. You dah panggil you dan terkeluar tadi. Kat gila. Apa tu? Ada dia dekat you kena terus dan angkat perang turun kat bawah. Hai. Ha. Kat gila. Mana boleh buat macam tu ha. Nak nak ayam ah. Kita cakap kan, nak cakap ini nanti saya. Tapi kita duduk ni private punya. Nice tu. Oh, dia tengok ni. Tak payah, jangan kali. Tunggu depan ambil beg. Tunggu ni mak ambil barang.
Abang beritahu kat guard kata nak masuk bilik yang aku beritahu tu, nak ambil barang sekarang. Guard mana tak pergi, guard mana tak pergi yang masuk. Guard tak pergi masuk pula. Kat sini boleh? Apa guard tadi tak pergi masuk? Ha? Oh, guard tadi dekat bawah. Ya kah? Saya call dia. Video call kah? Mari aku cakap. Ready.